Jangan yang wujud pada ketika itu ialah perubahan wujudlah satu perguruan yang baru, yaitu dari Persiapan Semanggi yang ketika itu sudah nampak bibit-bibit hadir sama sekali undangan untuk menjamu selera di tempat yang telah disediakan. Ya, di belakang sekarang kita menyaksikan Sri Kandi akan memperagakan sebelum itu kami daripada pihak tuan rumah memohon ampun dan maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan dan ketidaknyamanan pada seluruh para hadirin yang hadir di Kampung Indah ini pada malam program ini. Dan di sini juga memohon maaf kepada salah satu perguruan yang hadir atas salah faham. Kami menyebut sebenarnya di dalam iklan itu menyantuni dan sama mempersembahkan persembahan silat. Oleh kerana maklumat dengan panggilan mesra Wak Kanang. Terima kasih kerana hadir pada malam ini. Dan juga bersama barisan-barisan ahli pesaka daerah Kuala Langat. Selamat datang kami ucapkan. Boleh aku teruskan? Adalah persembahan silsilat daripada perguruan silsilat Sijudo di bawah bimbingan Maha Guru Wak Amin. Nampak tu berapi-rapi, keluar api dia punya. Ya, mati sudah. Beri tepukan yang gemuruh. Ya, itulah dia persembahan